Assalamualaikum, gomok di siko. Hari ni tempat lain sikit. Kita ada dekat kedai. Dekat kedai aku ni. Dekat kedai gunting rambut, barbershop aku. Hari ni untuk projek K1 kita teruskan lagi. Aku nak buat apa ni? Apa panggil ni? Ni casing ni aku nak hitamkan benda lah ni. Okay, jom kita try. Kita mulakan. Sebelum tu aku ada cat hitam. Sikit je aku bawa ni. Aku ada bros. Aku nak beli bros yang apa? Yang halus tajam pun tak ada pula. Jadi ada yang ni je pun boleh pakai. Aku dah tajamkan sikit dia punya depan tu. Okay, ni kita punya casing. Okay, nampak Okay, cat ni tadi aku dah campur thinner sikit. Ni aku goncang ni bagi dia sebati. Okay, macam okay, ni kita nak letak sikit-sikit je dulu. Jangan sampai dia terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama tak buat ni. Tak nampak ni. Dah lama tak buat kerja-kerja macam ni. Kerja-kerja mengarut ni. Menegak lah. Kalau korang dapat yang apa, bros yang halus tu, dia lagi senang. Dia pasal dia lembut. Yang ni keras sikit. Lebih kurang macam ni. Tapi tak berapa kemas lagi ni. Nanti kita nak kena kemaskan lagi tu. Okay, jomlah kita teruskan. Colorkan Kawasaki ni, tapi tak berapa kemas. Nanti aku touch up pakai kertas pasir halus. Aku gosok sikit-sikit, jangan sampai color ni hilang. Dia tunggu kering, gosok halus-halus sikit-sikit kan. Tu tak masalah tu, sikit-sikit je tu. Memang tak berapa kemas. Dia kalau pakai bros yang halus tu lagi kemas lah daripada ni. Semua ni dia tak berapa nak kemas lah, tapi boleh lah.
Yang penting dia keseluruhan benda lah lubang dia tu kena lah kan. Ni nanti tinggal touch up guna apa, tina dengan kain, lembapkan sikit pun boleh gak. Buangkan yang lebih-lebih ni, yang tu keluar-keluar ni. Macam tu lah. Guna kita pasir halus pun boleh. Okay, lepas tu kita nak buat yang lagi satu lah. Buat sama macam ni. Okay, ni casing belah kiri. Casing betul lah. Ya. Sekejap aku pening. Ini casing belah kanan. Belah kanan. Apa pun tak boleh. Okay, ni yang ni dia ada lingkaran ni keliling. Lepas tu ada tulisan Kawasaki. Kita nak hitamkan kat dia punya Kawasaki dalam ni. Sama je sebelah tadi tu. Sama dengan yang ni. Jomlah kita mulakan. Okey, ini dia hasil yang tak seberapa nak kemas. Tadi kita punya apa, tepi-tepi ni ada meleleh-leleh sikit kan. Aku tak pakai kertas pasir, aku pakai pisau ni. Aku kekeh tengok ni ada sikit defect. Ni defect sikit. Ni ada sikit. Ni ada sikit. Dan ni aku gosok guna belakang pisau ni. Ada defect sikit-sikit tapi boleh lah barang sendiri. Kalau nak ambil upah memang tak lawa macam ni kan. Tapi pada aku boleh lah. Benda pun bukan orang tengok dekat-dekat macam gini lah. Tengok ini apa benda ni macam gini. Orang tengok jauh-jauh je. Nanti bila dah masuk clear, yang calah-calah halus, calah-calah manja tu dah tak nampak lah. Dia dah kilat kan. Okay, ni yang tadi yang mula-mula aku buat tu pun sama gak, tepi-tepi dah meleleh. Jadi aku kikis sikit-sikit kan. Kikis. Jadi korang nampak lah benda macam itu lah jadi kan. Berusnya kalau berus yang halus lembut tu dia memang kurang sikit akan keluar-keluar. Korang bila dia tekan, nanti korang boleh layan dia punya apa, tepi-tepi dia, tebing-tebing dia tu. Yang ni dia keras, dia mengelibah-gelibah sikit kan. Tapi boleh pakai. Janji function. Tengok macam ni. Aku buang sikit-sikit. Dia memang ada apa, color-color cat silver hijau ni memang ada hilang sikit lah macam ni lah. Yang ni memang korang nampak. Tengok ada hilang-hilang sikit. Tengok ni, ini hilang terus, ini hilang terus. Tengok nanti mungkin aku touch up pakai brush je lah. Pasal ada lagi sikit dia punya colour hijau-hijau ni, grey hijau ni. Aku touch up sikit-sikit je lah. Janji dia jangan nampak sangat. Tengok tepi-tepi ni memang banyak defect ni. Tapi boleh lah kan. Sendiri buat sendiri tiaw. Boleh lah daripada tak ada. Daripada sembang lebih, buat pun tak, sembang lebih. Apa pun tak boleh. Nanti aku akan clear bahagian ni. Mungkin besok aku buat. Nanti aku sambung dalam part ni juga. Pasal hari ni dah petang, hujan pula tu. Tengok besok pagi aku sembang-sembang clear. Okay, jom lah, tunggu besok. Okay, sebelum tu siapa-siapa yang nak beli stiker Cradle Box, stiker Cradle Box untuk ZSR ada, untuk KR ada,
Unitrack. Ni stiker windshield Kawasaki, ikut cutting original. Color je tak berapa nak ori, ada campur-campur color. Yang ni untuk windshield E10. Untuk windshield E10 ada 3 color, putih, merah, hijau aku buat. Yang ni banyak color. Oren, hijau, putih, pink, kuning. Ni pemburu MJ. Faham lah MJ apa. Ini e-box frame untuk Kawasaki KRZ. Yang ni pattern yang agak baru sikit. Untuk KS tak silap aku. Ke KG. Ni KG kot. Ni untuk KS. Nanti yang tu aku confirm dengan balik. Tak apa aku lupa pula. Ni untuk yang lama. KRX pun pakai yang model ni. Model ni KRX. Yang ni KRZ. Scorpion pakai model ni. Sepico pakai model ni. Tapi bedal korang, ikut korang nak pakai yang mana. Ni stiker paras bunyi. Paras bunyi. Ini aluminium Unitrack. Ini material, bukan material stiker white stiker biasa. Nampak nampak. Dia transparent. Transparent white ink. Jadi mana-mana korang letak dekat color apa-apa pun, color merah ni akan naik. Cuma kalau korang letak dekat hitam, Unitrack ni tak nampak pasal hitam. Yang ni Unitrack ni design untuk Malaysia. Yang ni Thailand. Thailand pun banyak design. Yang ni pun sama. Tengok, transparent, ada white ink. Jadi korang masuk dekat apa-apa color gelap ke color terang ke, tetap nampak benda-benda ni. Ini, yang ni pun sama. Body transparent macam original dia, tapi acah-acah original lah ni. Alamak, melekat pula hitam. Tak apa, sebab ada lebih. Okay, aku ada buat untuk package. Ni satu ni, satu ni. Ni ada kiri kanan, ni satu dengan mana tadi? Paras bunyi satu. Lebih kurang macam ni lah. Macam ni RM20 siap post. RM20 sahaja siap post. Ni dapat dua kiri kanan, ini dapat satu, ni dapat satu. Aku memang jual yang pattern macam ni, memang package. Lagi satu package macam ni. Macam itu kan. Yang ni cradle box ada KRZ. Korang nak ambil KRZ punya pun boleh. Nanti apa-apa je, nanti aku letak nombor kat bawah. Aku akan tunjuk. Kalau WhatsApp korang tak tahu package ni apa, korang roger. Nanti korang WhatsApp, aku bagi gambar package ni apa. Okay, jom kita clear ni barang. Hari ni kita nak clear hari ni. Tapi ni aku dah clear sebenarnya. Ini baru lapisan pertama. Korang tengok clear dia macam mana. Ni hasil yang semalam aku dah touch up sikit. Tak berapa nak kemas tu. Tapi memang tak berapa nak kemas lah. Tapi boleh lah, sendiri pakai man. Tengok tu. Ini lapisan pertama. Nanti aku buat lagi satu lapis. Apa tu, fork pun aku nak cat. Aku nak cat juga. Hari tu lupa pula. Ingat tak nak cat, ingat lawa lagi dia punya ni. Tapi ada berapa yang ni aku bancuh lika, clear pun terlebih bancuh ni. Kau tak membazir, jadi aku cat dia. Belen-belen color ni pun ada lagi sikit. Cukup lah untuk fork. Jadi aku spray aja lagi. Ni nanti lagi satu layer.